Okay, assalamualaikum guys. Aku nak share tentang sabun hari ni. Okay, ni sabun aku S20 S10 Pink Paradise dengan S20 Pink Paradise. S20 ni 3 dalam 1, S20 5 dalam 1. Ini jual RM2 seliter, ini jual RM3 seliter. Okay, aku nak compare dengan sebelah. Sebelah ni kompetitor. Ini jual RM3 seliter guys. Ini jual RM2 seliter. Ini bancuh rumah. Ini bancuh rumah. No clean, bancuh kilang. RM3 seliter. So anda nak pilih bancuh kilang ke bancuh rumah? So kalau saya akan pilih bancuh kilang sebab saya tahu kualiti bagus. Kilang, ini bancuh rumah. Entah macam mana bancuh, entah macam mana dicampur air, entah macam mana apa dibuat, kita pun tak tahu. Kalau kilang ni kita yakin. So that's why lebih penting pilih no clean. No clean ambil bancuhan dari kilang, bukan bancuhan di rumah. Ini bancuh rumah pun jual mahal, RM3 seliter. Ini RM2 seliter okey lah. Ini RM3 seliter bancuh rumah. No clean lain lah. Kilang.